Membina kehidupan di Bandar Baru. Rumah yang berada di belakang saya ini adalah sebuah rumah yang ahli bina-bina yang terletak di Bandar Baru. Di mana dengan kawasan yang jenis memanjang, rumah ini memiliki 4 bilik dan juga 2 bilik air serta lengkap di dalamnya adalah living area, family area, kitchen dan juga wash area. Panjang untuk rumah ini adalah 59, manakala lebarnya adalah 33 dan total kawasannya adalah 1322 kaki persegi. Dengan berkonsepkan sentuhan English, anda boleh nampak di bahagian hadapan rumah ini turut adanya sedikit teras yang boleh dijadikan sebagai tempat untuk tuan rumah lepak-lepak. So mari saya bawakan anda dan kita masuk ke bahagian dalam. Ada 2 anak tangga di bahagian hadapan dan beam yang kita gunakan adalah 1,5 kaki serta pintu hadapan adalah security door. Kelebihan untuk anda yang menggunakan security door ni adalah tak perlu lagi untuk buat pemasangan grill. Jumpa masuk. Jadi inilah bahagian living area ataupun ruang tamu untuk rumah ini. Sangat luas, selesa, disediakan juga kipas beserta dengan lampu dan kita berikan juga aksesori ceiling double layer berdesign. Untuk bahagian cermin, kita menggunakan tingkap bucu dan juga tingkap labu. Dipisahkan dengan partition di bahagian sini adalah sebuah lagi ruang iaitu family area. Untuk bahagian family area ini juga kita berikan termasuk dengan ceiling double layer beserta kipas dan juga lampu dan adanya wood panel yang kita berikan kepada tuan rumah secara percuma saja. Di dekat bahagian sini juga adanya sebuah ruang yang boleh dimasuki iaitu sliding door. Sekarang mari saya bawa anda ke bahagian master bedroom ataupun bilik yang pertama. Sangat luas, besar, lengkap dengan kipas dan juga lampu. Di bahagian sini tuan rumah boleh letak katil dan juga almari. Dan dalam master bedroom tentunya ada bilik yang pertama. Untuk bahagian pintu toilet kita menggunakan bifold door dan pilihan desainnya daripada tuan rumah sendiri. Jadi tanda seperti inilah yang akan anda dapat untuk setiap toilet di mana lengkap di dalamnya adanya toilet bowl, sinki, cermin dan juga hand bidet. Untuk pemasangan tiles pula kita akan berikan full tile dari lantai sampailah ke ceiling untuk 2 toilet. Sekarang jom kita ke bahagian bilik yang kedua di sebelah. Pemilihan warna cream untuk bahagian bilik yang kedua ni juga lengkap dengan kipas beserta lampu dan adanya aksesori tingkap untuk pencahayaan di bahagian sini. Bersebelahan dengan bilik yang kedua adalah bilik yang ketiga. Untuk bilik yang ketiga juga adanya kipas dan juga lampu beserta dengan aksesori tingkap. Bilik yang terakhir bertentangan dengan bilik yang ketiga iaitu di sini. Juga lengkap kipas dan juga lampu beserta dengan aksesori tingkap. Sekarang jom saya bawa anda ke bahagian kitchen di mana di bahagian sini adanya bandar yang di-request oleh tuan rumah. Sangat luas, boleh dijadikan ruang untuk tuan rumah memasak dan juga bermakan bersama dengan keluarga di sini. Di bahagian sini adalah ruang yang di mana tuan rumah boleh meletakkan meja makannya dan ada aksesori tingkap juga di bahagian sini. Dan apa yang lebih menarik adalah tabletop yang kita berikan sebanyak 10 kaki. Di bahagian tabletop ini tuan rumah boleh memilih sendiri mozaik dan kita turut berikan beserta dengan sinki dan ada juga lubang untuk dapur. Bersebelahan dengan tabletop adalah bahagian pintu dapur. Sekarang mari saya bawa anda kepada bahagian wash area. Untuk bahagian wash area ini, tuan rumah memang nak jenis private dan ada pintu bifold di bahagian sini. Jadi inilah ruang khas untuk tuan rumah meletakkan mesin basuhnya. Dari bahagian wash area ini, tuan rumah juga boleh terus ke bahagian toilet yang terakhir. Jadi inilah toilet yang terakhir yang lebih luas dan turut kita berikan full aksesori seperti toilet bowl, sinki, cermin dan juga hand bidet. Rumah ni memang selesa. Saya jamin kepada anda yang memiliki tanah jenis memanjang akan menyukai rumah dengan desain seperti ini. So kepada anda yang mungkin nak bina juga rumah yang kita review hari ini, boleh terus kontak tim Adivina dengan tekan link di bio.